Assalamualaikum. Baru ni ada kejiranan buat laporan pasal rumah saya. So saya pun terkejut. Kenapa pula buat laporan pasal rumah saya? Saya tak ada ganggu jiran. Tapi sebelum ni ada jiran yang hantar mesej, kata rumah saya breeding ground untuk binatang dan juga kawasan ni ada penyakit lah. So mungkin dia atau mungkin orang lain. So saya pun heran lah. Sedangkan kalau tengok 2x5 je rumah semua orang. Tengok saya bercucuk tanam. Jadi apakah dia orang marah saya bercucuk tanam? Atau ada jiran lagi neraka? Saya bercucuk tanam. Saya tak kacau orang pun. Yang kat sini ada orang panjat pagar dan tebas saya punya pokok. Tu mampus dah pokok. Dan satu lagi ni baru naik. Tapi kena tebas juga. Okey.